Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sebelum saya memulakan video kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama diberi Ahmad Fitri bin Syarata, berasal dari Serian, Sarawak, berumur 20 tahun, merupakan anak yang ketiga daripada 3 orang adik-beradik. Sekarang ini melanjutkan pengajian di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Saya merupakan ambilan 2025-2030. Option yang saya ambil adalah Bahasa Melayu dan merupakan Bahasa Melayu Unit 1. Mengapa saya memilih option guru? Sejujurnya, saya dibesarkan oleh 2 insan yang bergelar guru, iaitu ibu dan ayah saya. Jadi, jiwa mendidik telah ada dari sejak kecil lagi dalam diri saya. Buktinya, sewaktu sekolah menengah, saya telah dipilih untuk menjadi guru muda. Dan di situ juga, saya melihat potensi dalam diri saya dalam bidang pendidikan. Itulah sebuah sedikit mengapa saya memilih menjadi guru. Seterusnya kita akan bercakap tentang subjek BMMB 1124, iaitu literasi bahasa. Apabila saya mendengar subjek ini, saya berfikir, apa yang dimaksudkan dengan literasi? Dan antara istilah-istilah yang selalu saya dengar yang berkaitan dengan literasi iaitu literasi dan numerasi. Apa beza literasi dan numerasi? Apa perkaitan antara literasi dan numerasi? Dan yang terakhir, apa pentingnya bagi kami, siswa dan siswi guru untuk mempelajari literasi bahasa ini? Itulah adalah antara soalan-soalan yang berlegar dalam fikiran saya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.